Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Nama saya Cikgu Irfan, saya boleh panggil cikgu saya, dan ini adalah kawan saya dan Cikgu Afif. Cikgu Afif dan Cikgu Zahid. Okey. Tengah hari. Okey, hari ni sebelum tu lah kita cek keadaan kelas dulu. Semua ada ke? Ada ataupun ada? Ada. 3 orang. Oh, 3 orang tak ada? Ya. Mana mereka? Jangan sakit. Sakit. Balik kampung. Oh, dari MC. Cikgu check lah nanti. Suruh mereka hantar MC tu kepada cikgu ya. Okey, cikgu. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu. Wes, boleh tolong baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar alaina wa tawakkalu alaina min fadlika rahmin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, sedap suara Wais. Imam saya depan. Okey, hari ni cikgu nak mengajar tentang ikatan bata. Okey, baiklah. Ikatan bata. Okey, seperti yang kamu tahu, ikatan bata ni kita buat semestinya untuk buat rumah lah. Betul. Okey, ikatan bata seperti yang ni, cikgu dah lukis contoh. Ni adalah ikatan bata yang biasa, yang biasa digunakan untuk membuat rumah. Dia sebenarnya ada banyak ikatan bata. Dia letak sengit sikit, ataupun dia letak susun dua-dua, ada banyak. So tapi hari ni cikgu nak kamu buat amali tentang ikatan bata macam ini. Nama dia adalah stretcher bond. Stretcher bond. BOND STRETCHER. Tulis. Oh. Macam tu dah. Bahasa English dia stretcher bond. Kalau dalam bahasa Melayu dia ikatan sisi batu. Potong ke bata cikgu? Ni batunya kena potong nanti. Okey. Sebab dia kat hujung. Okey, seperti yang kamu tahu, ini adalah bata yang kita akan buat hari ini. So, cikgu akan teruskan kepada Cikgu Zain untuk terang dengan yang selanjutnya tentang PPE. Okey semua. Memandangkan setelah sebelum ni kita dah check PPE. Jadi cikgu nak cuma sentuh beberapa detail. Kita nak minta Cikgu Afif lah jadi contoh sini. Untuk PPE, bila kita tengok dari bawah, kita perlu adanya sekurang-kurangnya berkasut lah. Itu adalah salah satu peraturan makmal yang perlu kita patuhi untuk elakkan daripada sebarang kecederaan ataupun sebarang kemalangan. Walaupun amali kita ni terlalu senang, ikat bata saja, tapi andai kata tiba-tiba batu tu jatuh ke kaki, memang akan jatuh. Jadi bila kita tengok bawah, kita kena pakai kasut. Kalau tengok pada Cikgu Afif, dia pakai kasut safety shoes, very good. After that, dari segi pemakaian, adanya baju jaket dan seluar jeans yang jenis tebal. Jadi dia sangat sesuaian untuk amali. Next, kita tengok pada lengan, adanya glove seperti ini. Tapi glove ni kurang sesuai lah kalau ikutkan. Kalau boleh nak glove yang kain. Untuk glove pakai je yang tadi untuk amali yang sebelum ni. Lepas tu dari pada kita tengok pada bahagian muka, kita perlu pakai mask. Mask ni bila ketika kita melakukan kerja-kerja konkret, sebelum ni buat kerja-kerja konkret kan. Tapi cikgu pun nak pandang juga, sebab nanti antara kamu, tak tahulah siapa yang akan ambil pasir. Jadi pasir ni yang seperti kata adanya silika. Kita nak elakkan daripada masuknya ke dalam organ badan kita lah, paru-paru dan sebagainya. It's very dangerous, you know. So untuk PPE mask, okey, pihak bengkel
Encik Adi iaitu penolong jurutera makmal, dia disediakan dua emas. Antara kedua-dua ni, ini yang paling bagus sebab dia ada tapisan, ada filter dalam dia. Dan yang ni yang biasa punya, yang easy lah senang. Dari segi pemakaian, cikgu rasa sebelum ni, kelas sebelum ni dah buat tutorial cara pemakaian dia. Ke tak tahu lagi nak cara pakai? Tak tahu. Tak tahu lagi? Tak ingat. Cikgu Afiq akan pakai. Ini Jadi tu dibasuh tak? Tak masuk. Tak busuk ke cikgu? Bau mulut je. So, selalunya dia akan keluar bau-bau mulut. Dekat kita cikgu. Cikgu Afiq akan pakai. Mula bahagian atas ni dekat bahagian kepala, Bawah kat sini. Lepas tu kita tarik bahagian belah kiri dan kanan tali ni. Lepas tu kita tolong kawan anda, kawan awak untuk pasang kat belakang. Macam ni lah. Macam ketat je tu cikgu. Memang ketat. Kita nak elak daripada pasien masuk dalam hidung kan, kita hidung. Boleh tanggalkan. Ni pun sama, nanti cara pemakaian pun lebih kurang sama. Jadi jadi cikgu nak ingatkan, bila nak buat kerja-kerja ikatan bata ni, awak semua perlu berhati-hatilah dengan barang-barang yang ada. Jangan salah pilih barang. Nanti Cikgu Syahir dengan Cikgu Afiq akan edarkan lab sheet yang adanya prosedur dan bahan peralatan. Dan lagi satu peringatan, jangan bazirkan bahan-bahan yang ada kat bengkel kesihatan bata. Kita nak elakkan pembaziran. Itu sahaja untuk saya bagi kepada Cikgu Afiq. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan alat-alat dan prosedur untuk memasang bata. Yang pertama sekali kita kena ada benang, kena ada paku, kena ada sudik, kena ada baldi, kena ada bimbang air dan mixer. Mixer ni mula kita kena bancuh macam kelas sebelum ni. Kita ada bancuh konkrit, betul? Betul. Hari ni kita nak bancuh mortar. Kelas 2 minggu lepas kita bancuh mortar, betul? Kita pakai simen, pakai konkrit, pakai simen, air dan pasir. So nisbah dia adalah 1:4, iaitu 1 simen 4 pasir. So seterusnya cikgu akan terangkan tentang prosedur untuk membuat ikatan bata. So first kali kita ambil dua paku untuk pakukan di lantai ataupun di mozek untuk menjadi penanda aras untuk ikatan bata. Bila paku ni ditanam, so benang tu akan straight, maka kita punya bata tu akan disusun secara rapi lah. So selepas itu, lepas benang tu diikat kedua-duanya, baru kita letak bata. So first kali sebelum nak letak bata tu, kita letak mortar yang kita bancuh tu di satu lapisan atas lantai, dan kemudiannya baru letak bata. So dalam stretching bond ni, dia disusun secara selang-seli, yang mana first akan disusun secara melintang. Seterusnya untuk lapisan kedua akan disusun secara zigzag secara selang-seli. So dia tak akan sama lah untuk yang lapisan pertama dan lapisan kedua. Lepas itu baru kita sambungkan dengan letakkan mortar, yang itu setebal 0.5 mm. So kenapa kita kena ada jarak antara bata dan bata? Untuk tak motar. Betul. Sekiranya tak ada jarak, jadi ikatan bata tu dia tak kuat lah, jadi akan runtuh lah. So lepas tu kita sambung step yang berulang untuk lapisan ketiga. Hari ni cikgu nak pakai bata sikit je sebab kita yang bahan tak mencukupi dalam bengkel kita, dan benang pun kita tak ada dalam bengkel kita. Jadi cikgu nak korang awak semua ni letak paku saja untuk penanda aras. Jadi tanam paku, lepas tu baru letak bata.
Okey. Kira paku ni cikgu akan bagi dengan satu lagi measuring tape. So cikgu nak pastikan paku dan paku tu berada dalam keadaan straight lah. Okey, itu saja. Batu yang digunakan. Cikgu. Ni ada soalan. Kenapa batu tu disusun macam tu? Sebab hari ni cikgu nak ajak benda yang basic. Maksud saya kenapa dia tak susun straight je? Susun Sebab dia straight. macam melintang straight. Macam selang sendi. Selang sendi. Oh, selang sendi. Sebenarnya untuk selang sendi ni dia ada banyak ikatan. Jadi cikgu cari terang ikatan. Okey lah. Saya tak perlu terang masa ikatan dia. Okey, contoh lah. Ni selang sendi. Cuba kalau saya susun macam ni. Kamu rasa mana yang kukuh? Atas. Okey. Okey. Sedia kamu tahu celah-celah ni ada apa? Ada sini. Semen. Sini Mortar. Mortar. Okey. Ya, masa ni. Mudah letak. Nanti dia mudah betul. Senang ceritanya. Setakat ni cikgu tak pernah nampak lagi orang buat macam ni. And theoretically dia memang caranya kita akan guna untuk bagi dia lagi kukuh lah. Dia tak guna konsep ni. Okay, butter yang kita akan guna butter pasir yang colour dia colour kelabu putih silver lah. Dekat luar. Nanti kamu akan tahu. Ada. Kaji balik. Okey. Ada. Sebelum cikgu nak mulakan amal ni, cikgu nak bahagi setiap orang 5 kumpulan. Yang mana ada sebelum ni cikgu pernah edarkan list nama di grup WhatsApp, betul? Jadi cikgu nak gunakan plan tu untuk pembahagian kumpulan. Jadi kita mohon setiap kumpulan hantar wakil untuk ambil prosedur. Cikgu, apa beza batu warna silver dengan warna ori? Yang mana? Okey. Batu. Butter tu satu. Beza dia harga. Yang mana mahal? Okey. Dia ada colour orange dengan colour silver kan. Okey, yang lagi mahal orange. Kenapa? Okey. Butter orange ni dia buat daripada tanah liat. Yes. Dan butter kelabu daripada good. Okey. Kelebihan tanah liat ni kualiti dia banyak lah. Dia sebagai contoh dia penebak apa lah. Dia dua-dua sifat penebak apa. Cumanya tanah liat is the better one. Okay, faham? Sebab tu butter tanah liat ni lagi mahal lah. Tapi untuk amali kita akan guna butter murah. Cikgu, mana lebih kuat? Ha? Mana yang kukuh? Mana yang lebih kukuh? Silver ke orange? Untuk pengaturan semua, antara butter yang paling kuat sebenarnya kita guna butter api. Iaitu butter merah. Contoh butter merah. Butter api ni kenapa saya suggestkan butter merah ni sesuai untuk digunakan rumah. Yang pertama sekali, kalau kita tengok di Malaysia, cuaca kita sangat panas, betul? Sebenarnya butter merah ni adalah untuk menghalang kebakaran, iaitu dia ada rintangan api. Contoh saya buat satu rumah ni, so setiap penghadang antara rumah dan rumah, kita menggunakan butter merah supaya satu adalah untuk mengelakkan api merebak ke rumah lain. So sebab tu butter merah antara butter paling mahal di Malaysia lah. Dan kos untuk membuat butter merah agak mahal. Jadi the best suggestion untuk buat rumah adalah butter merah. Faham cikgu? Cik, ada lagi soalan untuk kita keluar. Cikgu, bila rumah tak terbakar? Ya, maksudnya untuk bakaran tu minimum lah. Dia tak merebak lah cikgu. Kalau bakar tak merebak lah. Dia tak merebak dalam rumah. Maksudnya rumah dia terang-terang. Oh, faham? Sama-sama dah. Okey, ada lagi soalan? Dia tanya.
Kalau batu asing kan? Oh, soalan apa? Okay, tak ada soalan dah Nak tanya, last. Boleh. Kalau benang, kan nak ikat bata ni kan? Okay, saya. Dia sama dengan macam benang yang baju tu ke lain? Tak pernah tebal sikit. Benang ni. Kalau benang-benang baju buat kita tenang ni lah. Dia sebab permukaan bata, permukaan simen, mortar tu kan kasar. Oh, So faham. kalau dia tulis guna benang baju, dia guna Okay. Okay, okay, wakil kumpulan boleh datang depan nanti. Okey. Okey, kita seterusnya kita akan keluar berkelas untuk ajar ujian mali. Tapi sebelum ujian mali tu kita nak stretching dalam kelas. Okay, cikgu. Nampak semua mentor. Saya tanya Zahid. Ni. Zahid. Mai aku pegang. Mai aku jadi. Aku jadi. Tadi aku jadi dah Zahid. Boleh. Bawa gini Bawa Zahid. Saya nak angkat ni. Tolong aku angkat boleh tak? Angkat je aku tak tahu. Aku pegang je lah. Aku tak boleh letak. Sebab ni kan kena macam jalan-jalan. Terima kasih. Guys, let's go. Jom mana? Back to my channel. Let's go. Nah, boleh Hana lepak cuba rasa dengan makan burger nak? Tak payah ikut bagi tahu. Okay, buat beratang besar ya. Supaya lekor nak nampak semua. Okey, saya minta Encik Syarul untuk Awal-awal. untuk ni kita punya persembahan. Bagi dia piti kaki yang agak. Okay, go. Dah masa. Okey. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, sama-sama. Sama-sama. Baik. Contoh lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 1. Udah ni. Faham. Okey. Masuk ni tengok ah. Baik. Okey, exercise. Mula. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita ke Luar Makmat, Luar Bengkel untuk lihat peralatan yang kita akan gunakan untuk amal ini. Jom. Let's go. Macam menarik kacamata. Let's go guys. Cepat ikut cikgu. Ayah. Nak free ya? Tu ke bata api cikgu? You lah tadi. Tu ke bata api? Oh, Kamera Batap. bata merah. semua bentuk dan bulatan. Okay, dengar sini semua. Okay, boleh tak kamu semua duduk dalam kumpulan dulu? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh bergerak? Zizi kita dua. Oh. Gerak. Satu sana, 2, 3, 4, 5. Oh ni. Kumpulan tadi. Kita sini ada. Kumpulan tadi.
Sebab cikgu tak nampak guru lagi ni. Aku berlalu. Seri Hidayat di sini. Arif, tu Arif. Lihat dia pandai duduk sini, kita nak nampak cikgu. Okey, dengar ni. Okey, ni adalah butter. Butter apa tadi? Butter pasir. Aku buat daripada pasir lah, yang kamu tahu. Okey. Bentuk ukuran dia. Ini adalah kebiasaan. Kuatnya. Okey. Biasanya panjang dia adalah 8 kaki. 8 inci. 8 inci. 8 inci. 4 inci dan 2,5 inci. 4 inci lebar. Tinggi dia 2,5. Itu yang cikgu kira tadi lah. Ini adalah yang standard. Okey. Seterusnya pula adalah ni, sudet butter. Dia ada perbezaan, dia ada banyak bentuk. Tapi yang ni adalah nama dia sudet butter. Dia tak gemuk, dia kurus. Okey, ni adalah sudet leper. Okey, ni adalah sudet leper namanya. Dan seterusnya apa panggil? Timba air. Betul, menimba air. Atau dalam bahasa Inggeris dia? Spirit level, bukan spirit water. Dan ni adalah tukul yang kamu tahu. Hammer. Hammer. Dan paku. Okey. Kita akan gunakan paku simen. Dia ada banyak paku, paku simen, paku kayu, paku besi. Dan kita akan gunakan paku simen lah. Paku konkrit untuk tebuk konkrit ni. Okey eh? Ada? Okey, itu je. Untuk bahan-bahan. Okey, dan seterusnya kita akan sediakan bahan untuk mortar, untuk pembuatan mortar. Kita mengikut ratio 1:4, iaitu 1 simen 4 pasir. Tapi kita nak buat secara ramai betul 5 kumpulan. So cikgu nak 28. So kita ambil 2 simen badi dan 8 pasir. Jom gerak. Kita akan campur sekali je. Untuk semua kumpulan kita akan guna satu acuan. Okey, baik. Nanti lah. Tapi nak baik ke? Baik. Okey cikgu, okey, disebabkan untuk menjimatkan bahan, disebabkan bengkel kita kekurangan bahan, kita akan gunakan bahan untuk yang kelas sebelum ni. So, untuk bantuan motor, kelas sebelum ni dah buat dah. So, kalau kita tengok bantuan motor ni dalam keadaan keras sedikit. Jadi cikgu nak setiap kumpulan sediakan satu timba air untuk gaul semula untuk mix balik bagi dia dalam keadaan yang campuran lembut sedikit. So cikgu nak setiap kumpulan ambil satu badi dan isi air. Jom gerak. Okey, sebelum tu sebagai keselamatan pakai glove kalau nak sentuh kapur, nak tahu kapur ke dalam badi. Okey. Barang boleh ambil dalam tu kan? Kita suruh. Boleh. Banyak tu. Ahli korang dah hilang weh. Boleh ambil badi dan Hilang cikgu, cikgu kumpulan 5 hilang cikgu. paku ambil 2 je satu grup. Naikkan sumi kat mana cikgu? Naikkan sumi kat mana? Naikkan sumi kat mana? Kau curi tu masuk curi tu masuk kat je. Kau kat
yang tadi. Tambah di sini tu. Macam ni lah. Cuba Ni boleh lagi. Jadi untuk setiap plan ada 5 plan betul. So untuk motornya saya guna 5 baldi saja dalam ni. Maksudnya kita punya motor ni ada 5 je untuk penggunaan setiap group. So satu group satu je. jadi satu ni je. So saya guna tambah air sikit bagi dia lembut sikit. Dia punya bantuan. Ni. Ambil ni lah. Ni. Benda ni lah. Dah padam. Padam mandi lah dulu. Ambil mandi lah. Satu je. Ni banyak. Ni. Semua penting. Okay, step plan boleh ambil dah. Okay. Tolong buang air tu. Tolong buang air tu. Okay, mana grup? Aku nampak 2 baldi ni. Apa air? Tolonglah letak. Ambil pasir tu, ambil pasir. Satu-satu. Tu Arif tu. Taruh batu kita ni. Arif tu Arif. Bocor tak terasa. Ha, untuk kita yang tadi tu tadi. Mana tu? Nak kat mana? Duduk dalam bilang tak apa. Kat mana ada rambut tu, kamu duduk dulu. Kat mana-mana boleh. Duduk. Sabar. Sebab tu suruh saya duduk dulu. Duduk. Siri, buat apa tu Siri? Sabarlah Siri. Sabar. Dengar arahan. Okey. Semua dah berada dalam grup A. Tolong ke depan sikit. Tak nak, bukan. Jarak antara grup tu tolong ada jarak sikit. Kalau tak, lemas. Tolong jarak jauh sikit antara grup. Okey, sebelum kita nak buat ikatan baton ni, kita kena buat satu penanda aras untuk tapak kita. So, kat sini, setiap plan kena sediakan 2 paku. Jadi, kena ambil dekat roller tu, ada 2 paku. So, sebelum kita nak start, kita pakukan dulu. So, teknik untuk paku ni, kita ada teknik. Satu, dekat hammer ni, tangan kena ada kat sini, bukan kat sini. So, kat sini, so tak paku, tu katak. Ketuk. Pukul. Macam pukul. Lepas tu satu lagi. Tadi disebabkan tak ada benang, kita pakai benda yang lurus lah. Tak ada. Bengkel kita tak cukup benang. So letak satu lagi kat sini. Lepas tu buat. Jadi Dia ada panjang yang untuk penanda aras tu panjang.
cikgu bagi limit untuk satu garisan tu ada 4 bata saja. So sebelum nak paku tu, letak 4 bata ni dulu. Sebelum letak 4 bata tu, kita kena letak simen dulu lah. Letak mortar dulu. Dekat bawah ni, baru letak bata. Lepas tu baru kita step ulang sama. Letak di sini 0.5 mm. Kiranya tak mau dia tebal lah, nak sikit je. Untuk bagi ikatan tu kuat. Yang senang, ukur satu jari je. Antara bata dengan bata ni kamu ukur, letak jari kamu. Betul kamu dapat ni? Besar ni je. Dalam besar ni je letak. Dan lain pun sama. Cikgu bukan ada cikgu. Ya, memang ada alat dia. Tapi alat tu... Alat selah tu tak cukup untuk sebagai kekurangan bajet. Okey, ada soalan? Okey. Boleh mulakan. Okay, untuk 3 layer. 3 layer maksimum lah. Kalau tak sampai 3 layer pun, 2 layer pun. Kalau ada cukup masa, kita akan berhenti. Bata pasir boleh ambil dekat situ. Jadi setiap layer tu nak 4 bata saja. I'm coming. Sikit ni. Panjang dia 4 bata. Panjang 4 bata eh. Dia kena 4 bata lah. Sama lah tu. Sama apa? Kalau nanti buat buah, apa? Buat poni. Kalau ni, nanti kan Ini ujung ni eh? Ha. Ujung ni. Ha. Jadi dia tak ada ukur dan ada situ. Satu jari. Sila satu jari ya. Ha? Boleh lah. Tak sempat buat 3, buat 2 pun boleh. Ha? Boleh 2 pun. 3 cikgu. Motor. Perlu ah. Aku nak pakai rasa. Kalau begitu rasa. Okey, semua dah paku ya. Lupa nak ajar kamu tentang lepa ni. Lepa semen. Okey, semua bagi grup ni jap. Grup apa ni? Okey, semua datang kat grup 3 jap. Okey. Saya nak ajar kamu cara panggil melepa mortar. Okey, start. Okey, contoh bata kamu tebal ni kan. Kamu jangan letak ni mortar. Kalau letak atas, jangan letak macam betul-betul ukuran dia. Ni, jangan letak ni. Kamu kena letak dalam. Kalau boleh lah. Ada gap sikit antara ni. Sebelum ujung bata ni ada gap sikit macam ni je. Lepas tu kamu tekan macam ni. Faham? Sama juga untuk yang bawah ni.
Sebab apa? Sebab apa kalau ada gap? Sebab kalau kamu tekan, benda ni akan gerak ke tepi. So kalau kamu buat tebal-tebal, Jatuh. yes, jatuh. Sebab kamu tak akan kutip benda yang jatuh-jatuh ni. Faham? Itu sebab dia. Sama juga kalau okey. Letak bata. Macam ni je. Maksud kalau ada lebih ni mesti akan ada lebih lah. Kamu sapu, letak balik dalam ni. Faham? Faham. Okey. Boleh teruskan. Ambilkan satu jari ya, sela pada bata. Okay, setiap kamu buat kerja tu, tolong ambil gambar. Boleh untuk letak dalam report dan untuk kenangan. Kalau bawah tu lebih apa? Yang atas. Gunakan penimbang air untuk bagi sama level bata tu. Kita tak nak tinggi sebelah, pendek sebelah. Apa akan penimbang air? Ada satu je. Ada satu saya. Satu. Tak. Letak. Tak. Lepas tu Pastikan semua ahli grup dapat merasa untuk buat ikatan bata. Pastikan semua ahli. Mesti ada kerjasama dalam grup.
bangsa kan ada lebih tanah kan. So kita guna bentuk piramid lah, 3-2. Gitu je. Sebab saya guna elok pembaziran data. Kalau potong ni tak ada guna. Kalau potong tak ada guna lah. Baik jaga. Untuk lapisan kedua, saya guna 4-3-2 sebab sepatutnya silang seli betul. Tapi kita kena potong bata. Jadi untuk mengelakkan pembaziran, saya guna buat satu lapisan 4 bata, lapisan kedua 3 bata, lapisan ketiga 2 bata. Pastikan silang seli Sebab ada ni. Boleh kalau saya letak dah ada dah pecah. Adik, sikit. Nak pergi balik? Boleh tak tahu sebab sekarang ni dia tak rasa lagi. Saya dengan Syah. Benar. Ya saya kalau Kalau ada batas separuh boleh pakai. Kalau nak susun second layer. Ada batas setengah. batu tak ada. Kalau nak elok, ambil lagi bata separuh, kat sini. Itu ada bata separuh. Cikgu cakap part 3-2 cikgu. Sebab cikgu nak bahan kita tak cukup. Ada Cikgu. Saya cantik tak cikgu? kalau ikut kain ni boleh lah. Boleh lah cikgu. Boleh lah.
Okey, masa dah habis. Boleh. Tolong pulang masing-masing ya. Jangan berkeliaran. Semua. Lagi orang cakap dia berhadapan kamera tau. Ni, apa dia jadi zoom? Apa dia jadi zoom? Oh, ya, dah. Okay. Okey, semua berkumpul dekat grup ni. Grup satu okey. Semua boleh berkumpul kat sini. Boleh berhenti. Okey. Saya tengok sebagai permulaan. Dia kira okey lah. Walaupun ada sedikit cacat. Nampak tak? Nak. Tak apa. Okey. Bagi Itu mau okey. Boleh kata, tapi kalau dalam 5 star tu boleh bagi 4.5. Nampak apa? Okey dah. Satu dia kekurangan benang. Kamu dah tahu pasien benang ni sangatlah benang ni sangat berguna untuk pastikan mata tu straight. Okey. Cikgu perasan tu mana dia? Grup ni. Kalau kamu dah tengok grup ni, kita bangun. Boleh macam. Mungkin kita dah lain. Kamu dia ada alat sebenar yang kita pakai dan kita letakkan banyak. So, bila dapat banyak video, bila dapat video kamu akan juga. Video balancing sangat cantik lah. Balance, ni. Kalau balance, tingkat kamu yang paling bawah sekali. Kamu tak perlu level
Bata ni kita akan belah dua kan untuk letak pada tepi. Kan dia nak yang paling ujung tu dia nak separuh kan. Okey, ada tu kita letak macam ni. Betul tak salah? Sebenarnya tak boleh sebab bila pasal kita pun ukuran dia tak jadi. Faham? Ukuran dia orang tak bawa pegang. Besar boleh. Nah itu. Sunnah dia memang straight. Macam ni je. Tak boleh buat macam ni. Macam ni pun lagi tak boleh. Tak boleh teknik. Okey, dalam pemilihan ini kena pentingkan kemasan. Kemasan tu mungkin tak mana. Yang paling penting kan cukup kekuatan kemasan tu terlepas daripada itu. Okey, biasa lagi bulat tu dia ada acuan dia yang lepas ya. Oh, dia takkan buat macam ni. Ada yang macam ni. Tapi dia akan bila dia masuk belakang tu, nanti betul tak? Okey, boleh jadi apa lah? Dah kan? Boleh. Nak dulu. Okey. Sebab ada orang tanya saya kata. Okey. Okey, dia memang macam ni semua dia. Tapi celah-celah ni dia akan letak. Yes, motor. Tak betul pula. Dia takkan bata macam lain. Bata dia akan keluarkan jenis macam ni je. Tak dia betul lain. Macam lain tak ada. Tak boleh. Tak pakai juga. Dia memang letak bata. Tapi nak dia memang besar. Lantai putih kena besar. Kalau besar. Sebab tu dalam ada nama. Ya, ini nama. Kalau pergi sekarang saya takkan beza. Macam ni kita ada terpaksa dari hidang untuk belatan. Kita nak pakai ini. Ini contoh yang orang buat. Sebab ni Pak Bata. Ni sebabkan Pak banyak bata. Dan bulatan dia besar. Ini kalau kita ada bukti dia, batu nomor akan tutup. Faham kan? Besar. Boleh. Okey. Ada salah lagi saya buat. Tengok pada salah yang bang. Okey, tak siap. Ada ini lain ni. Okey, tolong dengar Sarul, tolong dengar Sarul.
barang soalan. Okey, untuk belajar hari ni tentu ada soalan. Belum ini kaca susun batu pada teh. Untuk layer awal-awal ni, jangan titik kat batu. Jangan ikat tali. Sebab tali tu tak, kalau kamu tahu ikat tali tu kan straight. So batu tu kamu tengok tak ada ikut pada tali. Tak perlu tentu. Masih tak sama. Jangan pastikan tali tu macam tiba-tiba betul-betul tali maksudnya ada kena faham kan? Sebelum cikgu nak tamatkan kelas, kita sama tu agak penting. Kalau kita tengok antara 5 buku, yang mana yang paling tak siap? Kami ikut arahan. Antara kecemasan dan kecepatan, saya rasa ini paling kurang. Itu balik dari depan kan. Itu cikgu dalam arahan cikgu buat 2 lapisan tu. Buat ada 2 lapisan. So, kerjasama tu amat penting lah dalam satu bulan tu. Kalau kita kerjasama tu, tak siap lah kita punya assignment tu. Tolong buka ya. Dulu untuk bersama kelas, cikgu nak semula. Yang pertama safety lah. Kalau kita tak pakai sarung tangan, nanti tangan kita akan jadi melecet, betul? So, untuk kelas seterusnya, kita ingatkan supaya semua orang bawa sarung tangan kerana begitu kita tak cukup sarung tangan. Dan pada ini Apa nama dia? Apa nama dia? Jangan nak tutup. Tutup tapi. Nak tutup kan?